Kalau rumah dua nama perlu hibah lagi ke tuan? Okey. Ramai orang rasa macam kalau rumah dua nama, contoh nama suami, nama isteri. So kalau suami meninggal dunia, rumah tu terus dapat kepada isteri. Mesti ramai rasa macam tu kan? So kalau rasa macam tu, jawapan dia salah sebenarnya. Bila mana rumah dua nama, kalau suami meninggal, isteri cuma dapat separuh bahagian. Separuh lagi bahagian kena bagi kepada waris faraid kepada arwah suami tadi. Jadi sekarang ni macam mana kita nak make sure kalau rumah dua nama, suami meninggal dapat 100% dekat isteri, isteri meninggal dapat 100% dekat suami? Jawapan dia, dua-dua kena buat hibah. Suami hibahkan bahagian dia kepada isteri, isteri hibahkan bahagian dia kepada suami. So bila meninggal dunia, rumah itu memang dah sah jadi milik salah seorang lah yang belum meninggal tu tadi. Faham tak? Okay? Saya ada buat satu grup percuma tentang hibah, wasiat, pusaka dan juga faraid. Bagi anda yang belum masuk lagi grup ini, percuma sahaja klik link dekat bio, masuk sekarang. Banyak anda akan belajar dekat situ nanti. Banyak lagi kes-kes yang menarik yang saya boleh share dalam grup tersebut. Masuk sekarang, klik link dekat bio, okay? Assalamualaikum.